Okay guys, so hari ni ada sedikit pengumuman yang aku nak sampaikan kepada korang sebagai penerima STR 2025 dan bakal penerima STR 2026. Khusus sebenarnya bagi korang yang penerima sedia ada. Okay, sebab berita ini merupakan berita yang mana korang tak boleh nak akses kepada website STR, okay, di website bantuantudai.hasil.gov.my. Dan hari ini aku ada lihat ada paparan ini paparan maklumat yang amat penting untuk korang dengarkan. Okay, jom kita tengok paparan ini. Okay, so kalau macam korang masuk ke website ini bantuantudai.hasil.gov.my, lepas tu dia ada keluar satu pop-up notification yang mana semua pemohon dikehendaki mendaftar akaun MySTR baru bagi permohonan STR 2026. Okay, walaupun telah mempunyai akaun MySTR pada tahun-tahun sebelumnya. So maksudnya di sini korang sebagai penerima-penerima sedia ada, okay, yang ada akaun STR, bila korang login masuk dan sebagainya, korang kena pergi dekat website yang aku maklumkan ni, register macam seolah-olahnya korang ni baru pembuat permohonan. Sebab diorang ini menggunakan mungkin server yang berbeza lah macam tu. So diorang malas nak letakkan dalam, nak bawa dragging semua data-data korang kepada satu sistem yang baru ini. So dia menyuruh pula korang ni register dekat platform yang baru yang dibuat ini. So sesiapa sahaja penerima STR kecuali bujang yang tak dapat mungkin. Tapi nanti aku akan tunjukkan satu jadual yang terkini. Okay, sebab aku pun baru nak usyar dalam website ni. So diharap sikit sebanyak kita boleh tahu kategori yang terlibat dalam kata bayaran STR 2026 nanti. Itu saja. Apa kata korang? Boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Faizwan, Assalamualaikum.